So, macam mana nak melabur dalam pelaburan emas? So, hari ini saya nak kongsikan kepada anda 3 cara beli emas. So, nak beli emas ni, anda kena tahu cara. Kalau anda tak tahu caranya, mungkin anda akan mengalami kerugian. Atau mungkin anda tak nak melabur pun dalam pelaburan emas. So, personally, yes, memang saya jadikan emas sebagai salah satu portfolio pelaburan saya. Selain daripada pelaburan saham, unit trust, hartanah, cryptocurrency dan juga bisnes. Ini adalah portfolio pelaburan saya. Tapi dalam pelaburan emas ini, saya sendiri hanya allocate 5%, maximum 10% sahaja daripada total aset saya. Let's say lah, total aset saya ada RM1 juta. Pegangan emas saya RM50,000 ke RM100,000 sahaja. Saya takkan labur lebih daripada itu. Yes, saya tahu ada orang yang melabur emas yang memang emas ni adalah 70% ataupun 90% daripada aset mereka. No right or wrong, ia adalah pilihan masing-masing. So, saya akan kongsikan kepada anda cara saya beli emas ataupun cara saya melabur emas personally. Yang pertama, emas ini saya jadikannya sebagai salah satu long term investment. In fact, emas adalah my longest term investment. Not only long term investment, ada banyak juga aset-aset pelaburan saya yang saya jadikan sebagai long term investment. Contohnya macam pelaburan hartanah. Tapi emas is like the longest. Kenapa saya cakap longest? Okay, reason intention saya beli emas adalah untuk hedging kekayaan saya. Hedging maksudnya apa? Kita lihatlah dekat negara kita, negara Malaysia ini. Kebanyakan pelaburannya adalah dalam ringgit Malaysia. Betul tak? So, contohnya anda melabur dalam ASB ataupun tabung haji, pegangan atau nilai aset itu adalah dalam bentuk ringgit Malaysia. Begitu juga kalau anda beli hartanah dekat Malaysia ini, memang nilainya adalah dalam ringgit Malaysia. So, kenapa saya beli emas? Sebab bila saya beli emas, saya dapat hedge emas ini kepada ringgit Malaysia. Jika sesuatu benda yang tak dijangka berlaku kepada ringgit Malaysia. And anda boleh lihat banyak kes-kes yang terjadi. Contohnya seperti di Indonesia ketika berlakunya Asian Financial Crisis tahun 90-an, ataupun apa yang berlaku di Venezuela misalnya, yang mana mata wang negara tersebut jatuh dan disebabkan itu berlakunya hyperinflation. Hyperinflation maksudnya kalau kat Venezuela tu kalau nak beli sesuatu, like beli roti sekalipun, anda perlu bayar berjuta-juta or even berbilion-bilion hanya nak beli satu roti. Disebabkan oleh hyperinflation apabila ekonomi tidak diuruskan dengan baik. Itu yang pertama. Ataupun peperangan. Contohnya apa yang berlaku ketika peperangan antara Russia dengan Ukraine. Okay, yang mana Russia punya mata wang jatuh sebab di boykot oleh negara-negara sekelilingnya lah. So disebabkan itu mata wangnya jatuh. Tetapi harga emas kekal stabil. Sebab emas ini, let's say saya ada emas, let's say ringgit Malaysia jatuh sekalipun, emas saya masih lagi boleh pergi ke mana-mana negara dan saya boleh tukar emas itu kepada mata wang di negara tersebut. Contohnya, let's say saya berhijrah ke US, saya boleh tukar pegangan emas saya kepada US dollar. Sebab ringgit Malaysia dah jatuh. No point saya tukar ringgit Malaysia kepada US dollar. So, itu tujuan saya beli emas dan itu jugalah sebab kenapa emas merupakan my longest term investment. Maksudnya saya simpan sampai bila-bila lah. Kalau benda tu belum berlaku ataupun tak berlaku, maka emas saya no point untuk saya jual. Sebab banyak lagi aset-aset saya yang lain yang saya boleh jual dan saya boleh liquidate. Alright? So, itulah prinsip pegangan saya tentang emas. Yang kedua yang saya nak kongsikan kepada anda, disebabkan prinsip itu, maka saya beli emas fizikal. No point saya beli emas digital, emas yang saya simpan dalam bank. Sebab apa? Sebab again, the reason is for that emergency situation. Yang mana kalau tiba-tiba Malaysia, na'udzubillah, berperang, ringgit Malaysia jatuh, bank semua shut down. Then, kalau saya simpan emas dalam bank nak buat apa? Takkan saya nak pecah masuk bank tersebut. So, sebab itu saya simpan emas fizikal. Yang mana saya boleh pergi ke mana-mana, bawa emas. Emas 100 gram. Kecil je. Tapi 100 gram tu berapa nilainya? RM50,000. So, kalau saya ada 1 kilogram, dah RM500,000. Literally, saya bawa satu rumah dengan boleh masuk dalam poket ataupun masukkan dalam luggage. So, that's the beauty about owning physical gold. Sebab itu, cara pertama saya adalah untuk long term investment. Cara kedua pula, cara kedua ni basically kalau anda ada some sort of knowledge ataupun kemahiran membaca chart, then you can use the second method lah ataupun cara yang kedua ini, iaitu beli emas time harga rendah. Dan kalau let's say saya nak jual sekalipun, saya jual pada harga tinggi. So beli time harga rendah,
jual time harga tinggi. Buy low, sell high. But the concept about buy low and sell high ini, anda kena ada ilmu dalam analisa carta. Terutamanya bagi mereka yang suka short term trading gold. Short term trading gold ni maksudnya beli, ya macam seperti apa yang saya cakap lah, beli harga rendah, jual harga tinggi. Tetapi sejak kebelakangan ini, sukar untuk anda tunggu harga jatuh. Sebab kalau anda lihat carta emas, sejak awal tahun 2024, harga emas melonjak naik. Harga emas dah naik sebanyak 100% berbanding dengan awal tahun 2024. So dalam masa 2 tahun naik 100%. Ni based on harga emas against US dollar lah. So bilanya nak tunggu buy low-nya? Sebab itu kalau bagi mereka yang tahu, macam saya sendiri saya kongsikan, saya akan beli emas. Kalau boleh saya nak beli emas, at least setiap bulan. Saya beli emas ketika harga emas jatuh ke paras support. Dan macam saya tak jual emas saya. So saya beli, saya kumpul. Konsep saya adalah saya kumpul emas pada harga support. Support ni maksudnya di lantai. Harga bila dia jatuh kat lantai. Saya takkan beli bila harga emas tengah mencanak mencucuk ke langit. Dalam mana-mana pelaburan, bila harga naik, kan, dia akan turun yang dipanggil sebagai retrace. So dia akan retrace sampai mana? Dia akan turun sampai ke harga lantai yang saya panggil support. So bila dia retrace dekat support, kat situ saya kumpul lagi. So benda ni dah jadi habit. Setiap bulan saya akan tengok carta, tengok timing dan saya akan collect bila harga jatuh lantai. So itu step yang kedua. Dan step yang ketiga adalah beli emas waktu anda masih muda. Saya sendiri alhamdulillah, awareness saya tentang kepentingan emas ini datang ketika saya masuk dalam dunia kewangan pada tahun 2017. So in other words, saya sejak tahun 2017, akhir tahun 2017, awal tahun 2018 dah mula mengumpul emas. And ilham ni datang daripada mana? Ilham ni datang apabila saya baca buku Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki memang suka kumpul emas. In fact, Robert Kiyosaki dah mula beli emas sejak tahun 1976. Hampir 50 tahun yang lepas. So anda bayangkan, Robert Kiyosaki mula beli emas 50 tahun yang lepas dan tak pernah pun jual emas, pegangan emasnya. So nak cakap, tak tahulah berapa kilo emas yang beliau dah kumpul sejak tahun 1976. So macam saya baru tahu benda ni pada tahun 2018. Okay, I start to collect and you can do the maths lah. So kalau saya mula beli emas tahun 2018, sekarang ni harga emas tu dah berapa? And for me, I don't care. Saya tak kisah. Sebab I have my goal, kumpul sikit. And again, my goal is what? I don't want to sell it sampailah betul-betul terdesak. Jadi itu 3 cara bagaimana anda nak melabur emas ataupun membeli emas. Step yang pertama tadi adalah beli untuk jangka masa panjang. Yang kedua, beli ketika harganya rendah. Dan kalau nak jual ketika harganya tinggi. Okay? Tapi macam saya ataupun bagi mereka yang berminat nak collect gold, beli buy on support. Dan yang ketiga, yang terakhir, start now. Mula pada usia yang muda. So bagi mereka yang mungkin tak pernah pun melabur emas, boleh start, belilah. Sekarang ni kalau anda nak beli menggunakan platform emas digital daripada bank, okay, bank-bank di Malaysia ni kebanyakannya dah pun memberi perkhidmatan emas digital. Anda boleh beli as low as 0.1 gram sekalipun. So kalau 1 gram about RM500, 0.1 gram buat RM50. So saya yakin most of you mampu. So beli sikit. Again, you don't have to expect nak terus beli 1 gram, 10 gram. Terutamanya dengan harga sekarang ini. Kalau anda ada apa-apa lagi soalan berkaitan dengan emas, boleh tanyakan soalan anda dekat dalam ruangan komen. Dan bagi mereka yang mungkin nak tahu pelaburan selain daripada emas, contohnya macam pelaburan saham ataupun pelaburan unit trust, good news, anda boleh dapatkan maklumat lanjut. Saya sertakan link dalam ruangan description. Itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubair untuk dapatkan lagi ilmu-ilmu tentang pelaburan dan kewangan. That's all from me. I'll see you in my next video.